as-sa'at wal awqat. Ini adalah as-sa'at. Ini adalah jam. Wahidatun, satu, pukul 1. Ats-tsaniyatu, pukul 2. Ats-tsalitsatu, pukul 3. Ar-rabi'atu, pukul 4. Al-khamisatu, pukul 5. As-sadisatu, pukul 6. As-sabi'atu, pukul 7. Ats-tsaminatu, pukul 8. At-tasi'atu, pukul 9. Al-ashiratu, pukul 10. Al-hadiyata asyarata, pukul 11. Al-thaniyata asyarata, pukul 12. Manakala di sini adalah minit. Ini adalah zon selamat. Ini merah, ini adalah zon bahaya. Ini zon hijau dipanggil wa. Zon merah ini dipanggil illa. Illa ini maksudnya tambah 1 jam. Tambah 1 jam. Okey, di tengah-tengah ini adalah tamaman. Di sini wa khamsa daqaiq. Ini wa 10 daqaiq. Ini pula wa ar-rubu'. Ini wa thuluth. Ini wa khamsun wa 20 daqiqah. Ini pula minit wa nisf. Ini wa khamsan wa 20 daqiqah. Ini pula illa thuluth, illa rubu', illa 10 daqaiq, illa 5 daqaiq. Illa ini maksudnya tambah 1 jam. Contohnya begini, 40 minit. Ini 4 ditambah. Jadi al-khamisatu. Ni, al-khamisatu. Sebab dia letak illa thuluth. Illa thuluth. Kecuali 1/3 ni, thuluth ni 1/3. Nombor 4 ditambah sejam. 4 tambah 1 sama dengan 5. Al-khamisah ditolak sejam. 4. Ini pula jarum pendek. Pendek ini jam. Di sinilah. Jarum panjang minit ini. Wa khamsu daqaiq. Wa 10 daqaiq. Wa rubu'. Tulisannya adalah as-sa'ah wajib ditulis. Kemudian jam perlu ditulis. Wa minit pula begini tulisannya.